Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Zaid bin Mat Isa bersama sahabat saya Cikgu Zulkifli bin Mat Junoh dan Cikgu Hanafi bin Abdul Razak. Kami daripada SK Jengkes 19 telah mencipta satu inovasi yang membantu murid-murid pemulihan atau murid-murid yang sederhana lemah atau murid lemah dalam operasi tambah dan tolak yang melibatkan kumpul semula. Inilah inovasi kami, yang mana inovasi ini dibuat daripada kertas, kotak kertas yang dikerat-kerat menjadi 18 jari. 18 jari jemari yang telah diletakkan nombor 1 hingga 9 dan 1 hingga 9 untuk operasi tambah, manakala operasi tolak 1 hingga 18. Okey. Inovasi ini dihasilkan kerana telah didapati murid pemulihan sangat lemah dalam pengiraan. Menggunakan jari, menggunakan alat maujud, batu, bidi, selalu sering berlaku kesilapan mengira. Jadi alat ini membantu murid mengurangkan kesilapan mengira dan murid dapat jawapan yang tepat. Mari kita lihat cara penggunaannya. Okey. Untuk operasi tolak, contoh soalan, kita ambil soalan di sini, soalan nombor 9, 7 tambah 6. Okey. Jadi kita buang nombor yang tidak melibatkan 7. Okey. Lipatkan dia. Tambah 6. Okey. Buang nombor yang tidak melibatkan dengan 6. Jadi yang ada di sini kena kira. Lipat, kita kira 1, 2, 3, 7, sama sini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bermakna 7 tambah 6, 13. Murid akan ada satu lembaran kerja, dia kena tulis jawapan dan soalan. Okey, itu operasi tolak. Untuk operasi tambah tadi untuk operasi tolak, okey. Kita lipat semua supaya tidak mengganggu. Okey, kita pusing ke belakang. Okey, untuk operasi tolak. Operasi tolak, contoh dia nombor 8, 11 tolak 7. Okey. Kita buang yang tidak melibatkan 11. Kita tutup dulu, lipat. Lipat. Okey. Sekarang 11 tolak 7. 1 hingga 7 kita lipat. Okey. Maka yang tinggal inilah kena kira. Iaitu 1, 2, 3, 4. Maka 11 tolak 7 adalah 4. Jadi, inovasi ini kami namakan LIKITU. Lipat, kira, tulis. Selamat mencuba.